Alright, jom balik. Oh. Licin, pasir. Sebab ada traction control. So itulah gunanya traction control. Aku memang sentiasa on je traction control ni. Aku tak pernah off lah. Pernah lah dulu-dulu, tapi sekarang tak off lah. Kalau hujan aku tak dua, kalau kering macam ni aku tak satu. At least kita ada juga. Abang ni tengok pun tidak, main keluar je. Alright, let's go. Okay, seperti korang tahu, aku pernah buat video lah sebelum ni. Kawasaki Z650S sudah pun dilancarkan, dah lama dah, dekat My Sedang hari tu. So kalau korang berminat lah nak model tu, kau boleh tengok model tu dekat channel-channel YouTube lah. Boleh add on Q-Shifter. Q-Shifter dia tak mahal sangat lah, murah je, berbaloi lah. Q-Shifter dia up sajalah, bukan up and down. Sebab dia pakai dia masih lagi pakai kabel, tak silap aku. Tak pasti aku. So korang boleh booking, boleh tengok nombor dekat bawah tu. Ada nombor aku, ada nombor salesman yang lain untuk korang booking lah. Z650S. So berminat terus booking. So motor aku model yang V2 ni memang dah tak ada lah, guys. Tapi berbaloi, bagi aku berbaloi kau ambil yang baru, model baru. Sebab model baru tu design dia agresif sikit. Dan dia punya riding position pun lebih sporty. Dan seat dia lebih lembut lah. Tapi engine dia sama je. Harga dia pun sama. Bagi aku berbaloi lah kan. Harga sama, tapi ada features tambahan kan. So kalau berminat, terus je WhatsApp nombor yang dekat bawah, okay? Z650S Z650 aku ni V2 punya memang dah tak ada. Second hand pun susah nak dapat sekarang. Dia dah famous, tak tahu kenapa. Masa aku beli dulu memang tak famous sangat pun motor ni. Sekarang motor ni agak ramai minat lah, ramai cari lah. Aku kerja kan, memang ramai agak tanya ada second hand tak. Tak kisah 2017 punya model ke 2024 punya model ke, semua macam tu. Aku punya 2025 sama je lah kan 2024. Tapi kalau kau search kat mudah, 2025 memang tak ada, susah nak dapat model aku ni. 2024 ada lah, 2-3 orang nak jual. Tapi harga boleh tahan tak? Harga dia not bad lah sekarang. Ramai juga yang tanya aku nak jual ke tidak Z650 ni. So far belum lagi kot. Belum puas pakai lagi, guys. Aku eventually memang akan upgrade juga kot, maybe lah. Tapi tak tahulah upgrade ke downgrade ke, tak tahu lah. Sebab bagi aku 650 cc 600 700 ni dah kira cukup sangat lah untuk aku. Tak perlu cc besar lagi. Lepas tu aku stay banyak. Aku stay dengan 650 ni. Lama aku stay dengan motor ni, lebih setahun dah. Motor-motor lain biasanya 6 bulan 7 bulan setahun lah kadang-kadang kan. Okay, kita layan jam. Oh, lajunya AS ni. Esmek.
Alright, let's go. Mantap. Abang santai betul bang. Santai kiri sikit. Ada jalan agak jauh. Dia kalau macam ni, jalan macam ni kan, dia bukan tengok motor mana yang laju tau. Tengok mana yang siapa yang berani je. Bro, Asabi braking system mantap. Motor ni braking jangan risau, memang power. Cukup. Atau aku tak upgrade pada Brembo ke apa, memang cukup. Kadang terlebih cukup pun ada kak. Mana kau? Ya Allahu Akbar. Jangan tukar lane, jangan tukar lane. Jangan tukar lane please. Risau pula aku.